Korang tahu tak, ada satu rumah di Amityville yang buat satu keluarga lari dalam masa 28 hari je. Bukan sebab diorang tu miskin, tapi sebab ada sesuatu dalam rumah tu tak bagi mereka stay ataupun keluar hidup-hidup. Pada tahun 1974, seorang lelaki bernama Ronaldo DeFeo Jr. seluruh keluarganya sendiri waktu mereka sedang tidur. Yang paling seram, semua mangsa ditemui baring dalam keadaan tenang. Macam langsung tak ada tanda-tanda pergelutan ataupun yang mereka ni sedang melawan. Kata dia, ada suara yang suruh aku buat. Setahun lepas tu, pasangan George Lutz dan Katie Lutz pindah masuk. Sebab mungkinlah rumah tu pun murah, cantik, besar. So, perfect lah kan? Tapi, malam pertama je dah pelik. Benda pertama yang diorang facing masa mula-mula tu, bau busuk macam bangkai. Lepas tu, dinding keluar macam lendir warna hitam. Pintu pun terbuka sendiri. Dan korang tahu tak part apa yang paling disturbing? George setiap malam terjaga tepat pada pukul 3.15 pagi. Dikatakan pada waktu itulah waktu yang sama keluarga sebelum ni mat. Kemudian, benda yang paling teruk berlaku bila anak perempuan mereka mula bercakap dengan kawan yang orang tak nampak. Ataupun mungkinlah dalam bahasa kita panggil imaginary friends ataupun kawan hayalan. Yang diberi nama Jody. Kadang-kadang muncul sebagai mata merah di tingkap. Suhu rumah tiba-tiba sejuk beku. Padahal rumah diorang tu, kalau korang tengoklah rumah-rumah Mak Saleh ni, masih ada pemanas. Dan kadang-kadang yang paling seram, salib terbalik sendiri. So, sampailah pada satu hari, seorang padri datang untuk blessing rumah tu lah. Tiba-tiba dia terdengar satu suara yang menjerit. Get out! Kemudian pada hari ke-28, satu keluarga tu pun dah tak tahan. Mereka tinggalkan semua barang dan lari dari keluar rumah tu tanpa pernah kembali. Tapi ramai jugalah orang yang kata, ini semua tipu. Mungkinlah cerita ni direka untuk duit. Tapi sampai hari ni, ada orang yang lalu depan rumah tu. Kata mereka, kadang-kadang diorang nampak bayang berdiri kat tingkat atas. Dan yang paling pelik, rumah tu dah banyak tukar pemilik tau sebenarnya. Tapi jam dalam rumah tu masih berhenti tepat pada pukul 3.15 pagi. So, katalah kalau korang diberi peluang nak duduk satu malam dalam rumah tu, korang berani tak? Cuba komen.